Apa yang saya sebut? Saya quote. Saya tidak mahu nanti dikatakan saya putar balik kenyataan. Ya. Wawancara Asia Wall Street Journal. I support all efforts to protect the security of Israel. A step which he said remains contingent on Israel respecting the aspirations of Palestinians. Apa maknanya? Maknanya saya bersedia menerima tertakluk kepada syarat. Janganlah faham contingent ini macam contingent kesukan Commonwealth. Ini masalah bahasa Inggeris juga. Ya. Dan saya faham. Saya akan bagi ruang kepada Rembau. Biar saya selesaikan, jelaskan dulu. Apa masalah dengan kenyataan ini? Pertama, apakah saya iktiraf? No. Ya. Saya kata, saya terima contingent upon, tertakluk kepada syarat. Apa dia aspirasi rakyat Palestin? Keganasan terhadap Palestin mesti dihentikan. Pengurusan terhadap Gaza. Saya bukanlah nak dabik dadah nak bersaing dengan kawan-kawan dalam UMNO ni, tapi dalam sejarah politik UMNO, demonstrasi pertama menentang Israel dan Amerika itu masa saya jadi ketua pemuda UMNO. Ya. Itu kena dalam UMNO. Sebelum itu memang kita lakukan tahun 73 perang Arab Israel, memang kita buat demonstrations. Tahun 83 Yasser Arafat minta kebenaran Perdana Menteri supaya saya pergi mewakili Malaysia, dan di situ diisytiharkan saya sebagai anak Palestin. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya ucapkan terima kasih kerana Ketua Pembangkang amat prihatin nak bagi penjelasan mengenai isu Israel, isu kenyataan dalam Wall Street Journal tadi. Dan ini saya nak bahas berdasarkan kepada fakta dan hujah yang konkret, ya. Tidak ada fitnah, tidak ada andaian. Tadi Ketua Pembangkang telah membaca semula petikan daripada Wall Street Journal. Apa yang Ketua Pembangkang baca tadi, saya cuba mengulangi, ya. I support all efforts to protect the security of the state of Israel, a step which he said remains contingent on Israel respecting the aspirations of Palestinians. Betul, Ketua Pembangkang? Itu yang disebutkan tadi. Tetapi saya faham soal contingent, ya, soal perkara ini bersyarat. Tetapi saya nak tanya, kenapa Ketua Pembangkang tak baca sepenuhnya paragraf perenggan tadi dalam Wall Street Journal? Sebab kalau baca sepenuhnya, the meaning is very different, dengan izin, ya. Saya baca sepenuhnya. Quote, I support all efforts to protect the security of the state of Israel, said Mr. Anwar, although he stopped short of saying he would open diplomatic ties with the Jewish state, a step which he said remains contingent on Israel respecting the aspirations of Palestinians. Maksudnya, kenyataan ini ada dua bahagian. Maksud yang disampaikan tadi oleh Ketua Pembangkang, I support all efforts to protect the security of the state of Israel, tidak ada contingent. Itu bahagian pertama. Yang ada contingent adalah untuk recognize the Jewish state, mengiktiraf kerajaan Israel dan negara Israel. Tetapi soal I support all efforts to protect the security of the state of Israel adalah blanket support, sokongan mutlak yang tidak ada contingent, yang tidak ada syarat, yang diberi secara total kepada kerajaan Israel. Saya nak habis, ya. Saya nak habis. Ini perbahasan, ini debat. Tadi Ketua Pembangkang telah memuji falsafah debat, nak cakap soal debat, nak debat dengan Perdana Menteri. Ini kena sikit dengan Ketua Pemuda dah tak tahan. Duduk. Saya minta duduk. Ini debat. Dulu Ketua Pemuda, sekarang Ketua Pemuda mau cakap pasal Israel ni, Datuk Seri. Yang Berhormat, jadi saya nak cakap, ya, perbezaan yang disebut oleh Wisma Putra, yang disebut oleh Menteri Luar Negeri kita, taking into concern security considerations, jauh lebih beza. Yang Berhormat Ketua Pembangkang dengan I support all efforts. Saya nak sambung yang betul. Ya, maksudnya bila dibunuh dengan kejam rakyat Palestin, dibuat atas alasan apa? Dibuat atas alasan keselamatan Israel.
jumpa kaum muda Tunggu, Mat. yang boleh meniaga dengan Israel, yang boleh berkawan dengan tokoh-tokoh Yahudi, yang boleh pertahan APCO, yang boleh sokong kenyataan Perdana Menteri, menulis surat kepada Perdana Menteri Israel, yang tak berani sebut menegur Perdana Menteri, menemui Perdana Menteri Israel, nak jadi jago kampung, tak jadi. To Biar saya protect sambung. the security of Israel. Jawab ataupun tarik Ya, balik. saya Kalau nak tidak, jawab. terpaksa dalam Tuan Musi, dewan ini Tuan Musi bagi laluan walaupun saya tak bagi laluan. YB Ketua Tuan Musi Pembangkang bagi laluan Pro walaupun Israel. saya tak bagi laluan. Ya. Saya ingat tak payah tanya Ketua pemuda, Pembangkang, saya dia minta takkan bagi berani laluan jawab. sikit Tetapi sebenarnya. yang pentingnya di Sebab sini banyak dia rujuk ialah kepada saya minta kita ni Ketua Pembangkang bagi sikit mengemukakan 1 minit. bukti dan Saya minta 1 dasar. minit Mat. sebab banyak dia Jangan rujuk lawan kepada nanti, saya. Mat. Lawan. Speaker. Ya, Bila you Mat. dapat Banyak peluang, dia tak rujuk lawan. kepada saya. Saya minta ni saya minta Muhammad satu. Ambau. Ni Ya, Muhammad. Ketua Pembangkang saya minta gentleman saya minta satu Muhammad, sepatah. tunggu. Saya minta sepatah. Ya, Mat. Ya, Mat.